Ni hari yang ke-5. 5 kan kita kan ini kan? Hari yang kelima kita orang di Korea ni. Kita check up dari hotel Brown Hotel ni sebab masa kita book hari tu tarikh 15 dengan 16 hari bulan full. So kita terpaksa tukar tukar hotel lah. Kita check in kat hotel lain. So jom kita ke hotel lain dulu pagi ni. English check out 406. Next. Hotel yang kita orang nak pergi ni dekat je dengan hotel Brown Hotel tu, dekat je, jalan kaki je. Dia dekat Dongdaemun, sebab Dongdaemun dengan Dormio ni dekat je, sebelah-sebelah je. So kita orang jalan kaki je nak pergi ke hotel tu. So sampai dah hotel tu, begitu dekat je. Apa minit je jalan ni? 5 minit ke 10 minit je? 5 minit je jalan, dekat sangat. Okey, tadi kita orang dah nak check in awal, tapi dia kata tak boleh, tapi boleh tinggal beg lah, backpack. Dia suruh ambil gambar beg, ambil gambar luggage. Lepas tu bagi detail nama hantar dekat WhatsApp. Lepas tu je lah. Dia kata pukul 2 dia akan bagi nombor bilik, dia akan letak dalam bilik beg apa semua. Nak masuk lewat pun tak apa, tak ada masalah. So jom kita gerak pergi ke mana? Nak ke mana? Lotte World. Kita pergi ke Lotte World pagi ni. Jom. Ibu beli apa, ikan apa nama panggil benda ni? Entah nama. Baiklah kita record je lah sikit. Nak makan ikan? Nak makan ikan ke? Sedap ikan. Baik. Thank you. Panas lagi panas. Ni dia si panas. Panas. Ni 4 kan ada yang? 4. 2,000 dapat 4. Jom. Tak. Tak. Rasa apa? Ikan. Rasa ikan. Rasa ikan. Tu kat ikan. Tu. Tu apa tu? Mana ikan? Panas. Ketik panas dalam. Panas. Rasa macam kacang. Kan ya? Macam Segini ya? Kata. roti kacang. Roti goreng. Roti goreng dia letak kacang kat dalam. Rasa macam tu lah. Tanpa goreng bang. Pa goreng. Okey, dari Domio Station ni kita nak ke apa panggil? Nak ke Lotte World lebih kurang setengah jam je 30 minit. So kita kan tengah tunggu subway lah ni. Azim makan ni lagi. Apa nama? Bunga pang. Bunga pang. Okey, sekarang kita dah sampai di stesen Lotte. Apa nama stesen ni? Lotte World. Dah sampai. So kita ada kat bawah lagi, kita nak naik kat atas lah, nak tengok. Jom kena masuk dekat South Gate Y Tour Gate. Sebab kita nak reading guna So Pass, Discover So Pass. So kita kena malu kat gate tu lah. Kat sini Y Tour Gate guna Discover So Pass. Mana Discover So Pass? Exchange this ticket for paper ticket. Yeah. Please go to the ticket office next to here. Okay, thank you. Dia cakap kena claim tiket panggil tiket fizikal dekat sebelah ni, kat tepi ni. So kita pergi ambil tiket kat tepi ni dulu, baru kita masuk kat dalam. Next one. Free entry and free attraction for a baby. Only 4 attraction. Only 4. Yeah. Only Do you want to 4. buy baby ticket? Tak boleh tak? No, Okay, enough. Yeah, enough. Okay. Take the ticket. Okay, thank you. Check. What the play? Apa nak cari apa? Closer. Okay, thank you. Okay, thank you. Yeah. Jom. Jom, kita masuk dalam. Yeah. Kita dah ambil tiket, jom boleh masuk.
thank you. Tu ya. Tu gitu. Ya. So, kita orang dah masuk. Untuk budak bawah 2 tahun, bawah 2 tahun, bawah 3 tahun, boleh masuk 4 tempat je dia bagi tadi. Dia cakap free masuk. Kalau nak main yang lain kena kena beli tiket dah. Tapi untuk kita orang yang ada keluk ni, yang atas bawah atas daripada 3 tahun, dah ada tiket, boleh main je mana-mana pun, free je masuk yang mana-mana pun. Free, tengok tu. Oh, kat atas tu ada TV. Free. Orang main. Wow, ice skating orang main kat bawah. Wow, ada orang main ice skating kat bawah. Panggil. Wow. Yang ni kita orang pun boleh naik yang ni. Banyaklah boleh naik pasti, tapi untuk budak bawah 2 tahun yang tak ambil tiket, boleh main 4 je dia bagi tadi free. Apalah, ikutlah 4. Okey, kita orang nak pergi tempat yang Hazim boleh main dulu. So kita pergi cari lift. Sebab sekarang ni masuk-masuk tu kat sini dah. Masuk tadi tu, masuk dari stesen tadi naik, tak naik pun tadi, jalan-jalan tu keluar dekat sini. Okay, sebab kat dalam ni panas, kita orang nak ya sekejap. Kita nak simpan locker, mana-mana pun ambil je lah. Lebih kurang 3,000 lah untuk satu hari. Lepas tu ya, tunggu sekejap. Kaki kita buka sekejap. Kejap. Kita boleh guna bayar dia pakai visa. Macam tu je lah. Masuk password, lepas tu pilih nombor bilik, nombor locker. Tu boleh simpan barang dalam. Letaklah barang kat dalam. Kat dalam ni sebab indoor kan, panas kan. Kejap. Nak buang baju semua tu. Dah tutup. Wow. Octopus. Bukan octopus. Bukan octopus. Wow, kita nak main apa ni? Naik train tak? Sama-sama, jom. Nama naik sudah. Jom, cari. Apa? Nak apa? Jagung. Allah. Baru sudah makan. Semua benda. Apa? Nak naik apa? Semua benda tak nak naik. Orang tunjuk. Apa tahu? Apa tu? Ghost. Monorail dulu tak dekat 3. Tak tahulah Azin nak naik ke tak. Tadi nak naik apa? Host tu tak nak. Tapi takut tau. Takut. Mula so ada. Jom naik. Dah nak sampai, panjang juga dia punya beratur ni. Boleh tahan, panjang. Tapi laju je. Beratur. One line. Wah. Dia aku. Okey ngah. Jangan duduk dia. Belakang. Ya, jom kita naik. Ya, kita naik dalam ni. Kita terbang. Kita nak terbang. Nak terbang ke? Jom. Jom. Ada terbang. Yo, masuk. Ni masuk. So, kita dah masuk dalam tour monorail ni. Wah, ni kat luar dia. Kat dalam ni lebih kurang 6 orang je boleh naik. 6 orang. Ada boleh naik 6 orang. Jadi kita orang 3 campur dengan orang lah. Wah. Apa? Nak naik tu? Nak naik yang pusing-pusing tu? Wah, ada air. Tu naik air tak? Nak ke?
Best. Best ke? Best ke naik ni? Takut tak? Takut ke? Nak main apa? Mayas. Nak main ais. Ais tak boleh, kecil lagi. Nampak kena besar sikit. Ada air tadi. Ni ibu. Mana? Nak naik hos? Ambo. Ambo naik hos. Wow, ais. Sini. Ikut ibu. Ni, ikut ibu. Apa dah? Okey, dah turun dari monorail tadi. World monorail. Sekejap je naik tu. Lebih kurang 5-10 minit macam tu je. Jangan lama. Sekejap je. Sini. Depan. Dekat lift yang kita orang naik tadi, dekat M42 ada apa nama? Muslim prayer room. So kita orang nak solat dulu sebab sekarang dah masuk waktu Zuhur. Sekarang pukul 1.40. Kita solat dulu, lepas tu kita sambung main balik. Kita masuk kat dalam. Ni tempat wuduk untuk lelaki. Ni woman wuduk. Dia campur. Ni dah buat kiblat apa semua. Jom kita solat dulu. So dah siap kita solat. Nak sambung main. Ingat nak naik belum ride ni. Tapi tengoklah macam ramai juga tu. Kita tengok hari ni macam mana. Makin ramai orang. Pegang hilang lah. Ramainya. Sekarang pukul apa? Pukul 2.30, ramainya. Kita orang tak naik tadi di apa nama? Belung tadi. Apa nama belung tadi lupa lah. Kita orang tak naik sebab ramai sangat jadi. Ramai sangat. Kita test beratur, tengok tak gerak pun. So tak jadilah naik balung. Oh, ramainya. Hari ni Sabtu. Hari Sabtu. Memang ramai orang. Apa? Patut kena pula cuti Lunar New Year. Lunar New Year Korea. So memang ramai orang. So kita orang decide nak cari makan. Cari makanan lah nak makan. Tak tahulah ada kedai halal ke tak kat dalam ni. Nak try cari kedai halal. Nak susu tak? Kalau tak ada mungkin cari convenience store lah. Cari convenience store, cari makanan yang boleh makan lah. Roti Korea. Ramainya orang sangat ramai. Ramainya orang. Bang tu kat atas. Tu. Tadi kita naik tu lah tadi. Monorail tadi. Ingat? Dah tadi kita naik. Bukan nak naik pula. Orang nak ambil baju dulu sebab nak keluar dari sini. Nak pergi kat tempat yang kat luar tu dia kat luar outdoor punya sejuk lah. So kita ambil baju dulu. Second floor. Nak cari makan dengan nak cari laluan keluar ke outdoor punya tempat. Kalau nak keluar, nak pergi ke outdoor, pergi ke Magic Island. Baju baby aja. Thank you. Ibu ni orang kat bodoh. Ada istana kat depan. Ada fish? Ada fish? Ya. Ya. Tak. Mana tak? Jom. Cari. Mana tak? Mana? Di apa? Indoor tadi kita keluar ke Magic Island. Kalau nak pergi ke ni lah, outdoor punya tempat ni. Dari sana kita ke sini. Kalau ikut apa nama guna Discover Sopas tu boleh je main semua yang mana-mana pun. Free je masuk. Tengah cari apa nama kedai halal lagi tak jumpa. Convenience store pun macam tahu macam tak ada je. Tak jumpa lagi. Oi, lapar aku. Pukul apa lah? Pukul sekarang ni pukul 3. Sekarang pukul 3. Apa ramainya beratur. Komik memang taklah.
Semua ramai. Orang malas lah nak main kot. Tengok-tengok je nak cari makan. Tu Comet Express. Gila ramai. Kan ku harap ada kedai makan. Seorang berkursi tu. Dulu kata mana makan-makan. Orang je ramai semua. Semua ramai. Tahan ramai. Rasa tak boleh main rasa. Aku tengok satu-satu orang beratur tu. Rasa makan masa 1 jam 2 jam beratur baru boleh naik satu benda. Apa nama? Salah hari kan. Patut pergi hari kerja. Ni hari hujung minggu. Memang rasa tak main dah rasa. Jelas dari bawah malas lah nak beratur. Tengok orang beratur ramai mana. Tengok tak nampak ujung sampai sana kat istana. Ni siapa? Mana itu lagi? Tengok itu. Baby tu tengok itu. Tengok itu. Tu. 2, 3. Gila laju. Tu orang kata mana kedai yang boleh makan-makan sikit. Ni semua tak boleh makan je. Semua beratur ramai. Memang tak lah. Tengok ada apa kat sini yang ramai sangat beratur. Oh, nak naik. Naik apa ni? Dah apa? Ingat kedai makan. Ni? Bila panjang beratur. Ingatkan apa? Ingatkan nak buat apa tadi yang ramai sangat ni? Rupanya beratur naik roller coaster. Ni rasa 2 jam rasa beratur ni. Lebih kot 2 jam ni. Tengok panjang. Tengok. Panjang siap beratur. Awak kau sebeh nak tu. So kita dah pusing habis satu tempat ni. Memang tak ada convenience store pun tak ada kat dalam ni. Kedai halal memang tak ada juga. So jangan kita keluar dari sini cari kedai makan lah kat luar. Malah nak main. Beratur semua panjang 2-3 jam satu benda tu link tu nak beratur. Mana? Dak? Mana dak? Mana ada dak? Tu air je. Ayuh nak cari set-set main di sini. Ya. Hari ni pun cuaca apa nama? Cuaca tak sejuk sangat hari ni. 12. Hari tinggi lah. Takat orang di sini 12 degree je cuaca. Sebelum ni bawah 5-6 macam tu lah. Keluar dari sini kita pergi cari makan. Keluar je dari situ tadi dekat exit apa nama tempat tadi tu ada 7E kat belah kanan tu beli je lah ni yang boleh makan lah. Ni kita orang dah scan dekat apps. Memang boleh makan semua halal. Ni air vitamin C drink. Ni Kopiko, ni krepek ubi. Scan memang tak ada apa? Tak ada makan bahan-bahan yang tak boleh makan lah. Okay, thank you. Nyanda. Nyanda be. Pegang balik. So, kita orang dah sampai di stesen Yeongsang. Kita orang baru keluar exit 6 nak cari kedai makan halal di
Gangnam. Ini soya. Ada Gangnam. Ini soya. So dah sampai kita punya kedai makan Korean BBQ Lamb Restaurant. Jom kita makan kat sini. Halal ya. Boleh makan. Halal. Baby too. Tengok di tekang. Jangan tekan. Okay. One. Yeah. Rice. Dua. Two. Rice. Zero Pepsi. Zero Pepsi. Thank you. Take care please, baby. Okay? Fire. Dia yang masak. Kita tunggu je depan muka masak. Yang tu yang sebenarnya type kali. Di kambing harga 27,000 won. Dua tu ber. Yang ni ayam 17,000 won. Kambing dua tu ber. Kambing 200 gram ke? Kambing ni 200 gram. Ayam? Yang nak ubah. Ayam pasti tu. Dia dah nak siap. Dia letak tepi yang nak masak tu dia asin letak kat tepi. Dah betul dah ha. Dia duduk tepi dah. So dah boleh makan yang ni. Kita makan ya dengan nasi. Jom kita makan. Stik langsung ni. Lepas tu rasa dia punya ayam. Ayam ni daging. Ni daging. Saya rasa dia punya nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Sedap. Asal kambing je sedap. Kambing. Okey lah, kambing okey. Lepas tu nasi. Bukan nasi ke? Apa? Ayam. Ayam pun sedap. Nasi pun rasa sedap nasi. Sebab yang kedai tu mana sedap? Yang malam. Ini sedap nasi dia pun sedap. Ayam sedap. Kambing pun sedap. Nasi pun sedap. Jadi lah kali ni. Memang menjadi. Makan ayam. Dia punya sos pun okey. Kambing. Cik, dengar apa makan? Cik, dengar? Daging. Daging. Daging apa? Ya, nasi. Sedap? Oh. Ada apa? Sedap ke? Nak makan sendiri dulu. Dah habis makan. Gicing. Semua dah habis. Want to pay? Okay. $50,000. Yeah. Yeah, thank you very much. Jom. Alhamdulillah kita orang pun dah habis makan. Setakat ni kedai yang kita makan yang ni lah paling sedap. Daging sedap. Lepas tu apa nama? Ayam pun sedap. So siapa-siapa yang nak datang sini lah, yang ni memang sedap. Kita dah jalan ni area kanan lah nak balik ke hotel. Tengoklah kalau malam ni kita pergi mana pula, kita tengok dulu. Nak balik simpang apa baju apa semua dulu sebab tadi kita tinggal kat luar tu je tadi. So dia dah WhatsApp password dengan nombor bilik 2135.
Masuk. Abang. Dia ada. Yeay. Ada apa tu? Abang. Oh, panas. Bilik kali ni ni tempat tangkuk. Meja katil. Ni katil queen. Katil queen. Ada meja untuk duduk buat kerja lah. Bahaya sini. Rendah. Sini rendah. Lepas tu ni bilik air. Tengok bilik air dia. Tengok bilik air. Ni toilet. Shower. Sink bersih. Ada cermin. Semua okey lah. Sabun apa semua dah sedia. Okey lah ni bilik ni. Bilik bajet kita orang yang kedua. Apa semua okey je. Yang ni bilik ni besar je tapi kecil sikit lah. Sempit sikit. Okey, untuk bilik ni harga untuk kita orang duduk 2 malam kat sini, harga untuk satu malam lebih kurang RM185. Kita duduk 2 malam, harga total RM369 untuk satu malam kat sini. So itulah yang senang cerita, yang ni lebih kurang je lah dengan bilik yang kita orang duduk sebelum ni. Cuma kita orang terpaksa pindah bilik sebab pindah hotel lah, sebab hari tu hotel kita orang yang nak stay tu full tarikh 14 dengan 15 full. Jadi terpaksa lah pindah kat sini. Dekat je, dalam 5 minit jalan dari hotel sana. Okay, malam ni kita orang nak gerak ke Myeongdong sebab ada orang craving nak makan strawberry. Jom. Sekarang kita orang dah sampai di Myeongdong. Oh, ada basking kat tepi ni. Kita dah sampai Myeongdong. Jom kita pergi cari strawberry. Strawberry ke apa ke, jom. Wah, dia masak apa tu? Kebab. Tengok fire. Nampak? Nampak? Ni. Oh, saya tak ingat. Woi, ramainya ni betul Myeongdong kalau malam. Joget jalan sini. Joget. Dengar lagu. Oh, betul-betul orang kata Tio. Tu, hai Kak Kek. Hai Kek. Hai Kek. Ye, salam dengan Kek. Salam. Salam. Kek joget, Kek joget. Joget, joget. Sama-sama joget. Joget, joget. Pergi joget. Rancak ni. Ramai orang. Ramainya orang. Nak cari. Jatuh kan, jatuh. Jangan buat gitu. 翻炒盤就可以炒個蝦。 Oh, meriahnya kat sini. Ubi. Aduh. Sedapnya. Tu. Sedapnya ubi. Tu jatuh plastik tu. Ha. Why? 그게 그랬구나. Toki panggil. Ni nak? Rasa ubi. Makan ubi. Buat. Panas. Panas. Rasa mana? Nak buang. Dah tak dapat ibu. Kau ubi. Ni. Dia nak tak dah bekas tu. Panas tu. Ada sudu dah. Oh, ikut dah ni. Manis tak? Saya makan kelak dalam mulut. Manis. Rasa apa? Manis. Rasa sweet potato tu manis. Ibu beli tahu dulu pula. Ubi pun belum habis lagi. Boleh tahu dulu.
Selesai. Dua. Dua itu. Dua itu. Dah. Manis. Manis. Dia punya luar tu manis. Rangi dah rangut. Manis. Lepas tu strawberry tu rangut juga. So sedap je lah. Su. Makan ke baby? Tu makan habis. Makan habis. Kek habis baju baby. Kena baju lah, kena baju. Pak. Wow. Memang suka ke polis car? Jom, masuk balik. Kat sini. Oh, kata joget. Joget juga. Joget juga. Siap ada apa nama? Halal punya sertifikat halal. So, kita belilah kat sini. medium. Wasiku. Wasiku. Itu tak kami ya. Nasi wasiku. Ibu beli fried chicken. medium 3. Ni dia. Ali pai. Chicken for us. Nasi chicken. So, kita pilih sos dia letak kat atas. Ambil. Makan. Makan. Sedap? Tak. Sedap. Rasa apa? Sayang. Rasa ayam. Ya ke? Ya ke ayam? Siapa ibu? Allahu Akbar. Melayang lah. Rasa apa? Sedap, eh? Sedap. Sos garlic cheese. Oh. Rasa biasa je. Biasa je. Biasa je. Macam jepuk ada. Macam cucu. Rasa macam apa? Tepung je banyak. Ayam sikit je. So balik lah. Kita balik lah. Sambung esok pula. Esok cari strawberry. Sini mahal sikit strawberry.